Sirih berlipat terletak rendah, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata mana indah, awal bismillah, pemula bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam dari ilmu amalan membaca. Nama saya Kisha Marisa binti Takim. Saya berumur 12 tahun dari Sekolah Kebangsaan Sungai Nipah. Hobi saya adalah membaca. Tak kira apa jua jenis bahan bacaan seperti majalah, komik, buku cerita dan juga novel. Kawan-kawan, tentu tahu kan bahawa membaca itu adalah jambatan ilmu. Jadi, marilah kita sama-sama membaca walau di mana kita berada. Dan hari ini, saya akan membuat resensi terhadap sebuah buku jenis fiksyen yang telah saya pinjam dari pusat sumber sekolah saya. Buku ini bertajuk Geng Taekwondo. Buku ini dikarang oleh Abu Zaifah Alias dan telah diterbitkan oleh Anang Muslim Sendirian Berhad. Buku ini mengandungi 105 helaian muka surat. Buku ini telah menjadi buku kegemaran saya kerana merupakan buku yang sangat menarik serta mudah difahami jalan cerita yang ringkas tetapi padat. Jika dilihat pada luaran buku ini mempunyai kulit yang nipis dan licin. Pada muka depan buku ini pula terdapat sebuah grafik yang sangat menarik dan berwarna-warni. Buku ini sangat sesuai dibaca oleh semua kanak-kanak kerana saiz tulisannya yang besar yang memudahkan penglihatan dan pemahaman setiap pembacanya. Buku ini menceritakan mengenai kisah Abu Zaifah, seorang kanak-kanak yang penakut dan kurang keyakinan diri. Sifat negatifnya itu menyebabkan dia selalu takut untuk berhadapan dengan sesuatu situasi. Pada suatu hari, Abu Zaifah telah ternampak kejadian buli di sekolahnya. Dia telah melaporkan kejadian itu kepada guru disiplin. Zikri, ketua geng tersebut, mula mendendam dengan Abu Zaifah kerana dia telah didenda oleh guru disiplin. Dengan perasaan takut itu, Abu Zaifah telah meminta kebenaran kepada ibu dan bapanya untuk menyertai kawan-kawan baiknya iaitu Iwan Shah, Mia dan juga Pian dalam kelab taekwondo untuk tujuan mempertahankan diri. Pada masa yang sama, Zikri dan gengnya juga merupakan ahli kelab taekwondo. Zikri mula merancang untuk membalas dendam terhadap Abu Zaifah. Namun, tindakan Mia yang mencadangkan untuk mengadakan perlawanan di dalam gelanggang menyebabkan Abu Zaifah kerisahan kerana syarat kemenangannya diutarakan oleh Zikri. Cuba kawan-kawan teka, apakah syarat kemenangan tersebut? Syarat kemenangannya ialah jika Abu Zaifah mencapai kemenangan, dia ingin Zikri berhenti membuli orang lain dan berhenti menjadi samsen di sekolah. Jelaslah bahawa kekuatan tidak datang daripada kemampuan fizikal, tetapi kekuatan datang daripada semangat yang tidak pernah mengalah. Begitulah kawan-kawan, daripada hasil pembacaan saya ini, saya dapat beberapa pengajaran. Kita hendaklah menghormati antara satu sama lain supaya dapat melindungi insan yang lemah, bukannya untuk merendahkan diri orang lain. Kita hendaklah bersikap rendah hati dan berbuat baik sesama insan agar kita hidup sentiasa aman sejahtera. Sekian, terima kasih.